Saya nak tanya kepada ahli panel yang kedua ini. Ustaz Afendi ya, kita dah dengar dua panelis macam nak berdebat soal perpaduan Melayu ini. Saya heran cuma satu, mengapa kita dalam sebuah negara Malaysia ni perlu bercakap tentang perpaduan Melayu? Mengapa kita tidak bercakap tentang perpaduan Malaysia? So kalau itu yang saya timbulkan, bagaimana yang saudara Afendi hendak rasa? Apakah kita pentingkan perpaduan Melayu sekarang ataupun kita pentingkan perpaduan Malaysia sekarang? Terima kasih kepada Tuan Moderator. Sebenarnya kedua-duanya perlu bagi kita. Apabila disebut Melayu sebagaimana disebutkan oleh saudara Luqman tadi, ditakrifkan dalam perlembagaan, Melayu adalah orang yang beragama Islam, berbahasa Melayu dan berbudaya Melayu. Sebagai contoh, kita nak beli gula, kita pergi ke kedai, kita nak beli gula sekilo, kita tak payah kata kita nak beli gula yang manis. Kalau kita sebut nak beli gula yang manis, tuan kedai tu kata kita ni gini gila. Mu tak tahu kau sifat gula tu manis dah. Sama juga apabila kita bercakap soal bangsa Melayu. Bila disebut Melayu itu termasuk dalamnya Islam mengikut takrif perlembagaan, bukan takrif saya. Sebab perlembagaan mentakrifkan orang Melayu beragama Islam, berbahasa Melayu dan berbudaya Melayu. Itu yang pertama. Yang keduanya soal agama, bangsa dan tanah air. Dalam perkara 153 perlembagaan menyebut hak istimewa orang Melayu. Jadi tanggungjawab kita ialah mempertahankan hak ini. Kita orang Melayu. Takkanlah hak kita MRSM, UiTM, kita nak gadai kepada orang sesuka hati kita demi untuk dapat kuasa. Tak mungkin. Siapa cabar hak itu, Ustaz? Siapa cabar hak 153 itu? Adakah PAS cabar? Adakah orang Melayu cabar? Kita sendiri merelakan diri kita diperkosa. Tak? Kita sendiri. Sebagai contoh di negeri Perak, masa Pakatan Rakyat memerintah. Tengok bagaimana PAS memberi tanah 999 tahun. Lama tuan-tuan, dekat 1000 tahun. Kita merdeka baru 50 tahun, tapi bagi tanah 999 tahun. Itu satu contoh. Yang keduanya, kita tengok bagaimana pemberian tanah-tanah kepada sekolah-sekolah Cina dan sebagainya. Kita tengok apabila hak-hak Melayu ini cuba dilepaskan ya. Lebih-lebih lagi di negeri Kelantan. Cuba kita tengok ya. Okey Ustaz. Profesor. Panjang jawapan tu.